Saman. Asyik kena saman je. Tak bosan ke? Ya, kau lah. Tak bosan ke selalu kena saman? Benda sama pula tu. Rotek. Apa salahnya renew rotek kereta tu? Ya, memang betul. Kalau nak renew rotek kereta tu, kena renew sekali dengan insurans kereta. Tapi yang ni lah yang orang malas sangat nak renew sebenarnya. Tapi benda ni lah juga yang akan menyelamatkan korang bila korang menghadapi kemalangan. Kalau korang rasa tak percaya, cuba korang tanya orang yang pernah aksiden tu. Siapa yang cover kereta dia orang? Confirm dia akan jawab insurans punya. Insurans ni memang korang takkan nampak function dia tu sekarang. Tapi bila korang aksiden nanti, bila korang menghadapi kemalangan, masa tu lah korang akan nampak penting atau tidak sebenarnya insurans kereta ni. Jadi yang belum lagi renew rotek dan juga insurans kereta tu, renew lah segera ya. Elak kena saman dan selamatkan poket korang tu bila korang menghadapi sebarang kemalangan. Nak renew rotek dan insurans kereta korang? Boleh renew segera bersama kami, jimat.com.my. jimat.com.my. Jimat wang, jimat masa, jimat segala-gala.